kedai yang pelanggan kita pergi, boleh mendapat diskaun antara 15% hingga 20%. Banyak juga tu. Kita ada banyak. Saya sendiri pun insyaAllah lah kan, kalau saya ada modal, berapa kos dan syarat untuk kriteria membuka stesen BH Petrol ni? Untuk banner station mungkin dalam 2 hingga 3 juta. Faham? So BH Petrol akan bantu. Based pada lokasi lagi kan? BH Petrol akan bantu. Based pada location lah. Maknanya location tu sesuai. BH Petrol akan bantu dari segi kewangan dan juga akan bantu dari segi tajaan equipment lah. Faham? Kalau saya travel, balik kampung, nak pergi mana-mana, stesen yang saya singgah, BHP. Secara peribadi, bila saya singgah ni, sebab dia toilet. 5 bintang saya nak cerita kan. Nak semayang pun bersih. So, adakah ini adalah salah satu konsep untuk BHP? Kalau itu konsep, bila dia mula diterapkan konsep tu? Okey. Kita pertama sekali kita kena understand, we have to understand di negara Malaysia ni peruncitan minyak semua harga sama. Faham? Tidak ada perbezaan antara syarikat A, brand A dengan brand B. Faham? Harga kalau RM2.05 kat sini, RM2.05 di sana. Jadi apa perbezaan kita? Perbezaan kita ialah servis. Servis yang kita beri. Tapi dari segi servis semua lebih kurang sama. Bentuk sama, layanan dan sebagainya. Okey. Dan jadi apa lagi kelebihan? Jadi kelebihan kami ialah untuk memastikan pengguna BH Petrol, pelanggan BH Petrol rasa selesa untuk datang ke BH Petrol. Faham? Jadi rasa selesa. Pertama, kita kena ada satu daya saing di mana kita berkehendakkan pengguna itu datang ke stesen kita atas sebab tertentu. Wow. Sebab yang wajib. Jadi 2 benda yang wajib. Toilet, surau. Betul. Simple. Surau pastinya 5 kali sehari. Betul. Minimum. Minimum. Kalau jamak, yalah. Kalau jamak 3 kali lah. Betul. 3 kali. Jadi itu adalah keperluan mandatory setiap insan. Jadi kita bagi dia peluang untuk menunaikan tanggungjawab dia. Betul. Faham. Sebagai seorang insan. Faham. Jadi that's why kita mengambil pendekatan ini. Kita menyediakan tempat untuk dia fulfill the responsibility. Faham. Menunaikan tanggungjawab. Dan kita kena pastikan tempat itu selesa. That's why kita sediakan surau. Penting. Surau itu kena selesa. Tapi di samping itu, tanggungjawab sebagai seorang manusia. Jadi tanggungjawab sebagai seorang manusia kena pergi toilet. Itu mesti. Bila dah ada kehendak nak pergi toilet, kena pergi toilet. Memang. Tak boleh tahan. Betul. Kan? Simple tak boleh tahan. Kan? Jadi kita sediakan keperluan mereka untuk menunaikan tanggungjawab itu. 5 bintang. 5 bintang. Jadi dia kena rasa selesa. Kan? Walaupun dia nak tunaikan tanggungjawab, dia akan pilih tempat mana yang dia rasa selesa. Sebab bukan macam apa, sekecil-kecil BH Petrol bukan ni kawasan yang laluan utama. Kampung-kampung kecil semua bersih. Yang ni betul-betul saya bagi pujian ya. So bila tu sebenarnya? Bila? Sebab saya rasa saya kenal BH Petrol ni pun agak lama. Tapi yang masuk toilet tu bersih, bau best, semayang best. Sejak bila sebenarnya tu, Cik? Okey, konsep ni sebenarnya kita dah ada konsep surau dan tandas ni agak lama. Cuma kita buat penambahbaikan daripada 3 tahun yang lepas. Kita ada program dan program ni telah pun berlangsung untuk third consecutive years. Dan untuk makluman tahun lepas stesen BH Petrol telah mengungguli kedua-dua tempat pertama dan kedua. Dia panggil National Toilet of the Year Award. Ada. Toilet of the Year Award. First time saya tahu. Toilet of the Year Award yang mana penganugerahan ini diberikan oleh kementerian sendiri dan diserahkan oleh Menteri Perumahan Kerajaan dan Tempatan. Wow. Okay. This is our second year running. Dan bukan sekadar itu, kita mengungguli 2 tempat yang teratas, champion dan number 2, stesen di Ladang Bikam dan juga Paguh Utara. Yang tu sekali-kali next time sekali carilah. Dan stesen kami di Ladang Bikam bukan sahaja memenangi anugerah National Top Baru-baru ini stesen itu juga telah memenangi anugerah
toilet terbaik untuk negara ASEAN. Wow, tak Stesen di pernah Ladang ada. Bekam. Saya kok minta maaf, saya memang tak pernah dengar ada anugerah toilet terbaik. Ini first time saya dengar. Jadi sebenarnya apa kelebihan Ha, dapat anugerah ni? Betul. Apa kelebihan untuk sediakan sampai nak mencapai tahap toilet ni? It's prestige orang panggil kan. Sebenarnya prestige itu lebih kepada kelebihan untuk memastikan pelanggan base petrol yang datang tu rasa puas. Datang ke base petrol selesa, dan kami tidak membeza-bezakan sama ada kalau datang ke stesen, kalau sekadar nak pergi toilet atau ke surau, tidak ada masalah. Faham. Tidaklah kita bezakan sama ada awak isi minyak base petrol ataupun tidak. Customer itu beli atau tidak barangan base petrol, kita tidak membezakan. Buka dengan tangan yang terbuka. Kita buka dengan tangan terbuka. Because again, saya ambil balik pendekatan base petrol adalah memberi pulangan balik, memberi balik kepada rakyat Malaysia. Faham. Itu kita punya akar umbi. Macam CSR jugalah kan. It's our idea. Actually we spend easily kita spend antara 150,000 hingga 200,000 setiap kali kita buat penambahbaikan toilet. Besar. Besar, memang besar. Toilet ni besar. Tapi alhamdulillah kami bukan sekadar mendapat pengiktirafan, anugerah, pujian daripada pihak yang pihak berkepentingan macam authority, PBT dan sebagainya. Kami juga banyak mendapat pujian directly daripada pelanggan-pelanggan kita. Bukan sahaja pelanggan-pelanggan kita, tapi kita sebenarnya meletakkan satu standard untuk menyediakan toilet kemudahan ini. Kita letakkan satu standard supaya yang lain-lain pun ikut. Tidak bermakna lain-lain base petrol saja, tetapi kesemua industri minyak mengikut langkah standard yang sama. Supaya kita pengguna, kan? You pun pengguna. Betul. Kan? Kita bila nak menunaikan tanggungjawab, kena rasa selesa. So at least dia mencerminkan rakyat Malaysia yang bersih. Tapi first time saya dengar yang national, bukan national, dia maksud yang kemasaan ni, anugerah tu okey. Yang tu mungkin boleh terima lagi. Yang ASEAN tu. ASEAN. Stesen kita di Ladang Bekam memenangi anugerah ASEAN Toilet of the Year Award. Tahniah. Kena singgah next time. Kena singgah. Okey. So yang ni pasal BH Petro Card. Lepas tu saya dengar lah yang berbelanja di BH Petro ni boleh menjimatkan kalau kita guna point e-card ni. Apa maksudnya sebenarnya tu? Maksudnya dia harga minyak tak boleh ubah. Okey, faham. Betul Kita pun tak dibenarkan untuk bagi diskaun minyak sebab minyak itu disubsidi oleh kerajaan. Memang tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh bagi diskaun. Contoh, kalau I baik dengan you kan, you nak beli harga minyak RM1. Okay. Tak boleh. Walaupun you customer yang sangat loyal ke sangat mana, setia, tak boleh. Jadi cara kami untuk pulangkan semula kepada rakyat Malaysia, pelanggan-pelanggan BH Petrol adalah dengan cara loyalty, penggunaan kad loyalty, pelanggan setia BH Petrol. Sebenarnya cara itu kita memberi balik pulangan itu dengan menggunakan rakan-rakan niaga BH Petrol. Okay. Kami ada banyak rakan niaga. Kita ada lebih 150 rakan niaga. Dan di mana rakan-rakan niaga ini membantu untuk memberikan diskaun sekiranya menggunakan produk-produk mereka. Faham? Dan kita ada bekerjasama dengan syarikat-syarikat gergasi lokal dan juga luar. Contoh kita ada bekerjasama dengan Malaysia Airlines. Contoh kita ada pemberian voucher dan sebagainya. Okay. Sekiranya anda merupakan pelanggan Malaysia Airlines. Okey, faham. Dia adalah dia ada term dia lah. Dia ada terma-terma dia lah. Dan sesetengah kedai yang pelanggan kita pergi boleh mendapat diskaun antara 15% hingga 20%. Banyak juga tu. Kita ada banyak kolaborasi bersama dengan syarikat-syarikat tempatan terutamanya. Contoh macam Zeus Coffee, F&B lah. Shopee. Ada. Menarik tu. 15 hingga 20%. Yes. Lepas tu kita ada satu konsep di mana points yang ada dalam e-card, kita boleh gunakan points itu untuk beli minyak. Untuk mendapatkan voucher, dan voucher itu boleh digunakan untuk beli minyak. So maksud dia
kita nak beli dengan rakan niaga ni pun dah ada diskaun. Okey. Kita akan dapat poin. Dapat poin. Poin itu kita boleh kumpul dan bila kita kumpulkan boleh redeem, boleh tebus untuk voucher dan voucher itu dia ibarat tunai. Boleh digunakan untuk beli minyak. Jadi sebenarnya pelanggan-pelanggan kita kebanyakannya menggunakan voucher ini untuk beli minyak. Wow. Jadi yalah kadang-kadang saya pernah menjadi warga B40 kan. Pernah menjadi orang yang bekerja pada gaji yang agak rendah. Jadi kadang-kadang bila hujung bulan ni nak beli minyak, dia agak perik juga kan. Tengok masuk duit dalam ATM, alah ada RM20 je kan. Ada tapi tak banyak. Tak banyak. Ada boleh cukup untuk cover balance untuk makan hari. Betul. Untuk makan 3-4 hari. Di situlah sebenarnya keperluan voucher minyak base petrol. Faham. Bila ada voucher minyak, ada points tu, kita boleh guna, boleh dapat isi minyak, boleh cover 3-4 hari. Betul. Kena lagi hujung bulan. Kena hujung bulan. Itulah cerita. Ni cerita hujung bulan ni. So selain daripada tu, apa kelebihan aplikasi BH Petrol Card yang selain pada tu lah? Macam ada bonus, ada ni. At least saya rasa benda-benda yang macam tu agak unik. Untuk apps kita lah, ikat app kita panggil BH Petrol ikat apps yang mana boleh didapati dalam Apple Store, Android, Android dan sebagainya, Google Play dan sebagainya. Sebenarnya points ini diuruskan oleh pelanggan itu sendiri. Dia tentukan. Bukannya BH Petrol. Okay, faham. Kalau BH Petrol tentukan, nanti nampak macam kita yang tentukan macam mana nak spend duit dia, points dia, tidak. Kita tugas tanggungjawab BH Petrol beri points itu berdasarkan pada penggunaan minyak. Okay? Jadi dia uruskan. Daripada situ dia boleh check baki e-points berapa dan daripada situ dia boleh uruskan. Okay, dia nak redeem untuk petrol voucher contoh. So macam friendly user lah. Friendly. Very friendly user. Jadi kita sebenarnya memberi peluang kepada pelanggan-pelanggan kita untuk buat sendiri. Buat sendiri macam mana dia nak redeem, tebus poin yang sedia ada. Kita tak nak paksa dia. Kan? Biar mereka yang menentukan sendiri. Faham. Sebab keperluan pelanggan-pelanggan BH Petrol berbeza antara satu sama lain. So jadi sekarang ni pengguna e-kad BH Petrol ni dah berapa ramai sebenarnya? Kita ada lebih kurang melebihi 2 juta pengguna e-kad, 2 juta pelanggan. Yang mana yang aktif setiap bulan dah hampir 700,000. Okey. Aktif, ya. Melebihi 30%. Dia biasanya dalam industri loyalty ni selalunya aktif dalam 25%. Tapi alhamdulillah kita dah berjaya pelanggan kita yang aktif lebih kurang 30%. Agak tinggi lah compare dengan yang lain. Tinggi. So alhamdulillah memang sokongan daripada pelanggan BH Petrol setakat ini sangat utuh, sangat padu, dan kita sebenarnya pelanggan-pelanggan setia BH Petrol ni kita kena create two-way relationship. Maksud dia two-way macam mana tu? Bukan sekadar on a business platform kita jual dan kita bagi points, tetapi juga kalau waktu-waktu tertentu, contohlah ada birthday, anniversary, di situlah kita ada some personal touch dengan pelanggan kita. Kita bukan sekadar wishing happy birthday, dalam pada kita wish happy birthday kita bagi diskaun. Kadang-kadang ada setengah waktu tu kita bagi, contoh boleh buat tebusan ice cream free ke, special reward special reward lah. Faham. Itulah keutamaan menjadi pelanggan BH Petrol. Cantik. Menarik. Kalau mungkin kalau dalam saya tak buat podcast ni, saya rasa saya sendiri pun tak tahu. Itulah kena jadi dulu. Kena jadi pelanggan setia dulu. Daftar dulu, insya-Allah. Kita akan boleh tahulah. Dia kalau tak daftar, tak tahu kan. Betul. Dia kena at least buat dan tahu. Okey. So yang ni Cik Fazli, saya rasa BH Petrol ni dia dah banyak 400 lebih stesen. 400 lebih. Ya, betul. So mungkin di luar sana saya sendiri pun insya-Allah lah kan, kalau saya ada modal, berapa kos dan syarat untuk kriteria membuka stesen BH Petrol ni? So macam mana proses dia sebenarnya? Senang ke susah? Dia bergantung kepada terma. Dia nak meniaga stesen minyak, dia ada 2 terma yang utama lah. Terma yang pertama adalah dia panggil KODO. KODO ni company owned dealer operate.
Company Maknanya own, dealer operate. stesen minyak itu syarikat base petrol punya. So syarikat base petrol akan appoint, melantik dealer yang sesuai. Dan selalunya modal yang diperlukan lebih kurang lah. Lebih kurang antara 400 hingga 600 bergantung kepada harga minyak semasa, Okey, faham. right? Harga pam minyak semasa dan juga bergantung kepada size station. Okey. Yang kedua adalah DODO, dealer own, dealer operate. Di mana tanah, aset, premis adalah milik pelabur. Jadi dialah yang akan bina stesen. Jadi untuk bina stesen mungkin dalam 2 hingga 3 juta. Faham. So BH Petrol akan bantu. Base pada lokasi lagi kan? BH Petrol akan bantu. Base pada location lah. Maknanya location tu sesuai. BH Petrol akan bantu dari segi kewangan dan juga akan bantu dari segi tajaan equipment lah. Faham. Tapi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan di sini, pemilik base, stesen minyak base petrol, Faham. kita tidak membeza-bezakan, ya, sama ada anda ni orang kaya atau orang yang berduit, tak ada berduit, ataupun Pangkat, lelaki ataupun perempuan, kita tak ada membezakan. Faham. Sebenarnya dia lebih kepada kalau ada semangat keusahawanan, ada mempunyai sedikit modal dan boleh membuat komitmen jangka panjang, kita akan pastikan kita boleh menilai, kita boleh buat satu assessment untuk mana-mana yang pelabur-pelabur yang berminat ni berminat. Kita akan bantu. Dan kami ada pasukan yang khas untuk bantu pelabur-pelabur ini. Pasukan khas. Biar memang kita ada. Kita panggil R&D team lah. Akan bantu untuk latih, bukan sekadar kita temu duga dan sebagainya. Kita pergi ke rumah, tengok rumah, kita latih pengusaha-pengusaha ini supaya mereka ni boleh menjadi pengusaha untuk jangka panjang. Faham. Dan kita sebenarnya untuk pengusaha BH Petrol, kita melatih pengusaha tu bukan sekadar untuk jangka pendek di mana kita memanglah based on performance. Faham. Tapi kita kalau boleh meniaga BH Petrol ni kita nak untuk generasi. Maknanya boleh disampaikan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Ayah, anak, cucu. Ya, saya nak bagi contoh. Sebenarnya you memilih stesen yang sangat tepat. Okey. Stesen BH Petrol Jalan Genting Kelang ini, dia merupakan salah satu stesen yang asal. Dah bertapak di tempat ini lebih 30 tahun. Okey. Daripada BP sampai ke BH Petrol. Dan stesen ini sebenarnya, pengusaha stesen ini asal-asalnya ialah sekadar pengurus stesen. Bukannya pelabur, bukannya usahawan. Pengurus yang macam pengurus stesen yang bekerja. Dan kami bina dan alhamdulillah dia telah mendapat peluang untuk berniaga menjadi pengusaha stesen minyak ini. Dan alhamdulillah hari ini pengusaha stesen minyak Jalan Genting Kelang ini ialah anak kepada dia. Anak kepada pengusaha yang kita pengurus stesen lagi. Generasi yang kedua. Generasi yang kedua. Dan kalau you tengok stesen ini adalah antara stesen yang terbaik BH Petrol, terutamanya di kawasan wilayah tengah ni lah. Faham. Jadi sebenarnya kita bila kita nak melantik pengusaha itu, kita lantik for generation. Kenapa? Sebab kita nak bantu meningkatkan taraf sosioekonomi pengusaha-pengusaha BH Petrol dan juga ekonomi sosioekonomi penduduk setempat. Faham. Baru tahu. Okey. Selalunya dalam apa-apa bidang perniagaan, selalunya mesti ada cabaran. Contohnya kalau kereta pun, dulu I sekarang dah bersaing dengan EV. Betul. Termasuklah dengan industri minyak ni kan, dengan kewujudan pilihan tenaga alternatif, solar, air hujan lah, apa benda lah, tenaga yang boleh diperbaharui. So, apa ramalan Cik Fazil tentang benda ni? Mungkin dalam 10, 15, 20 tahun lagi macam mana? Okay. Macam saya cakap tadi lah, every crisis there's always opportunity. Okay. Sebenarnya saya tidak menganggap pembabitan renewable energy adalah satu cabaran kepada industri minyak tempatan. Okay. Minyak ni masih lagi menjadi sumber tenaga utama. Faham. Biarpun ada kewujudan ataupun lambakan
renewable energy like electric car lah. Betul. Electric car. Sebenarnya elektrik, penjana kuasaan elektrik menggunakan minyak di stesen jana kuasa. Betul. Jadi sebenarnya dia bukanlah satu cabaran dan dia lebih kepada mungkin ada peralihan industri dan sebagainya. Dan sebenarnya bagi kami kewujudan EV car sebenarnya bukanlah satu cabaran. Dia sebenarnya menjadi satu faktor untuk kita menambah baik tawaran kita kepada pelanggan base petrol. Maksud dia macam mana tu? Maksud dia macam ni. Dengan kewujudan EV car membolehkan base petrol untuk membina stesen pengecas EV. Okey, faham. Stesen pengecas EV. Hari ini kalau tengok di stesen Jalan Genting Kelang ni, kita ada kerjasama dengan TMB di mana kita letak satu stesen EV berjana kuasa tinggi yang mana dia memberi satu kemudahan kepada pelanggan. Faham. Jadi pelanggan tu mungkin tidak isi minyak, tetapi dia dengan adanya stesen pengecas EV, dia akan datang masuk ke kedai, beli barang kedai base petrol. Okey. Jadi kita menyediakan satu environment yang sesuai. Betul. Jadi kita kena ada kesesuaian. Bila kita berniaga, perniagaan itu kena fleksibel. Faham. Kena sesuaikan perniagaan itu dalam era masa kini. Faham. Perniagaan yang sama, stesen yang sama, tak sama 30 tahun yang dulu. Kalau tengok 30 tahun yang dulu, stesen minyak dalam kedai hanya jual minyak hitam dan juga air bateri. Tak ada yang jajan-jajan Tak ni. ada. Jajan segala, even rokok pun tak ada. Okay, faham. Kalau tengok stesen minyak 30 tahun dulu. Kenapa hari ini stesen minyak jual kerepek, jual sambal? Kan? Kenapa nak jual snack? Kenapa jual air buah potong? Kita ada buah potong kat sana. Jual payung. It's all about convenient. Kita tahu pelanggan kita datang, kita sediakan keperluan yang dia hendak. Keperluan dia perlu. Itulah dia sebenarnya. Jadi it's not a cabaran. Jadi kami kena pastikan kami seiring dengan perubahan teknologi. semasa. Ikut perubahan semasa. Dalam masa yang sama sebenarnya kita tidaklah menidakkan keperluan untuk tenaga alternatif dan keperluan untuk environment. Kita stesen minyak perniagaan industri minyak ini kita sangat-sangat mementingkan environment. Jadi kita sebenarnya dalam pembinaan stesen kita buat rainwater harvesting untuk mengurangkan penggunaan air. Betul. Kan? Jadi kita menggunakan rainwater, guna semula air dan hari ini kita ada EV dan stesen kita juga ada setengah stesen tahun ini akan dilengkapkan dengan tenaga solar. Wow. Tenaga solar. Jadi dia sebenarnya teknologi hijau ni dia menjadi satu keperluan dan kita sebagai industri minyak kita tak boleh menganggap dia sebagai satu cabaran. Dia sebenarnya dia jadi satu komplimen kepada industri peruncutan minyak. Okey. Fazri, sebabnya masa tidak mengizinkan kita bersembang lebih. Agak menarik sebenarnya benda ni. Ada soalan-soalan yang panas saya nak tanya tapi ialah sebab masa tidak mengizinkan. So, saya bersyukur dalam interview ni baru saya tahu Base Petrol ni adalah syarikat lokal, bukannya syarikat luar. Jadi sebelum kita akhirilah, so boleh tak Cik Fazri sampaikan apa-apa pesan kepada penonton saya di luar sana? Okey. Pertamanya seperti yang kita tahu tadilah Base Petrol merupakan jenama tempatan. Akar umbi penubuhan jenama ini untuk memberi balik pulangan itu kepada rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya pertamanya saya ingin meminta semualah sokonglah jenama Base Petrol kerana ia adalah jenama lokal. Sebab kita tahu jenama Base Petrol, setiap sen, setiap liter yang dibeli, setiap sen yang dilaburkan dalam Base Petrol, dia akan dipulangkan semula kepada rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang yang telah menabur jasa dan bakti kepada negara kita, dipulangkan balik kepada veteran tentera. Dan teruslah menokong jenama tempatan. Ya, InsyaAllah kalau bukan kita, siapa lagi? Dan sebenarnya satu yang saya nak menasihatkan kepada semua anak-anak muda, pelanggan-pelanggan kita yang muda, even kepada diri sendiri, anak-anak saya sekalipun, semualah, adik-adik semua, perjalanan kita ni dia berliku-liku. Perjalanan hidup kita berliku-liku.
jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk ambil risiko. Macam saya cakap tadi, life is all about choices. Just make sure we learn, we continue learning, right? When we learn, we actually prep ourselves. Kita menyediakan diri kita untuk menghadapi apa-apa situasi. Faham. Jadi dalam setiap situasi, bila kita buat pilihan, insya-Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Dan bagi kami, setiap langkah kecil BH Petrol buat hari ini, walaupun sekadar membersihkan tandas, dia mempunyai satu impak yang besar di masa akan datang. Betul. Jadi insya-Allah saya mohon sekali lagi, datanglah ke stesen BH Petrol. Kalau tak tahu, rasa dulu. Betul. Cuba dulu. Dah cuba, dah rasa, mungkin akan jatuh cinta. Betul. Sokonglah jenama tempatan BH Petrol. Okey. Terima kasih Cik Fazri. Sebenarnya kalau bahasa Kelantan dia panggil, acu cuba try test. Oh, gila dia. Benda yang sama je. Benda sama. Maksud yang sama je. Maksud yang sama. Acu cuba try test. Sama je. Gitu dia. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum.